Hello, Assalamualaikum Pak. Sekarang ni pukul 9.22. Aku lapar dah je. Tapi tak tahu nak makan apa. So nak try beli makan kat Family Mart. So dah keluar dah dengan pilot kita ni. Pilot kita. So sekarang ni nak pergi cari Family Mart. Kat mana dah? Nak tahu makan apa? Jom follow. Kau lambat sangat ni. Kena sabar dah, kena sabar dah. Lambat lah, orang lapar ni. Takal ke takal? Takal tak nampak. Sekarang dah sampai kat Family Mart. Apa? Taman Tengku. Taman Tengku Aminah. Tu belakang tu Family Mart tu. Jom. Waktu ni aku pun dah tengah cari ke nak makan apa. Duk pusing sampai tak tahu nak makan apa. So hampa tengoklah aku beli apa. Sekarang makanan pun dah dapat. Jom kita balik. Okay guys, sekarang aku dah sampai rumah. So aku nak tahu dia beli apa kan. Sebenarnya tadi di Family Mart tadi aku beli ramen sebenarnya. Tak tahu tiba nak makan pedas pula. So tengoklah apa order dekat dalam ramen. Just nak buat simple-simple je gambar. Keringnya ramen ni. Aku beli hak yang style kering punya, tak ambil yang kuah sebab kurang sikit minat hak kuahnya. So tu je kot. Belum pada malam ni just tunjuk-tunjuk beli makan je. Sekarang aku pun nak makan.